Okey, sekarang saya berada di Lalaport Shopping Mall. Okey, sekarang saya berada kat sini. Tengok keadaan dia full. Ini macam lah dia punya suasana waktu malam dia. Macam aku berada dekat New York pula. No. Lampu-lampu dia. Kalau macam inilah kan, tahun lawak Malaysia 2026 ramai orang datang Cuba tengok Memang best lah. Aku cakap ni dia punya. Ini siapa minat makanan Jepun silakan. Ada di restoran Jepun. Ni Jepun banyak. Restoran Jepun banyak lah. Sebab mereka melabur di negara Malaysia ni. Fat Fire. Ini kita ni Arsenal Malaysia pun ada juga. Ni makanan dia. Hush. Dom Cafe ya, setanding dengan Starbucks. Tapi pakaian semua baju putih. Ni. Rasa macam tak percaya kan. Sini kawasan ini dekat Malaysia ke dekat New York. Memang lah. Best lah. Lalaport. Ni time waktu Christmas. Ni biasalah Starbucks. Christmas hampir tiba. Ni kedai-kedai dia. Ni Starbucks. Ini Bengong Tea and Desserts. Macam tak percaya kan, ni tempat dekat Kuala Lumpur kan. Lalaport. Okey, ni Tuah. Tuah ni mungkin kita ambil nama Hang Tuah kot. Rice and Wahyu. Macam-macam ada. Mai Tai pun ada. Matcha and eggs. Time Christmas. Ni Subway, Zeus Coffee, seangkatan dengan Starbucks lah. Banyaklah kedai. Wah, baru Christmas lambat lagi, tapi diorang dah celebrate Christmas. Rasa macam berada dekat kawasan New York. Ini rasa macam satu pengalaman ni kalau kita berada di waktu malam dengan lampu-lampu dia. Tak payah cerita lah. Memang best gila lah tempat ni. Tempat ni dulu tempat penjara Pudu, tapi diorang dah komersial kan, jadi shopping mall. Maka terjadilah Lalaport. Ni tempat dia, Lalaport.
kita pun dah hampir untuk keluar daripada bangunan ni. So semoga anda semua terhibur lah. Ada satu kedai ni. Tengok ni rasa-rasa kedai apa? GoX. Okay. Saya tak tahu kedai apa ni, tapi kita tengok lah. Ni kedai makanan ni. Okay. Tengok Menara Merdeka. Okay, sekarang saya nak balik. Ni dah laport. Jumpa lagi. Assalamualaikum.